Melati kuntum tumbuh melata, sayang melbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani dan salam IPGM Peneraju Kecemerlangan Pendidikan Guru Bertaraf Dunia. Bersama kami lagi dalam Pilih Pilih Apa Apa Tu? Tu? Hari ini kami akan menganalisis tentang keutuhan wacana yang berada di dalam jurnal yang telah dilampirkan. Kursus ini, tugasan ini di bawah kursus GWCP 1042. Di bawah pimpinan TS Dr. Rohani binti Seman. Jadi, tak perlu membuang masa, jom kita saksikan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video ini, saya akan membincangkan tentang keutuhan wacana dan kaitannya dengan kejelasan penulisan akademik. Pertama, apa itu keutuhan wacana? Menurut Ruslan Baki 2003, wacana boleh dianggap sebagai penggunaan bahasa dalam konteks yang membawa makna. Ringkasnya, ia menunjuk kepada tulisan atau pertuturan yang tersusun dengan baik dan mempunyai ide-ide yang saling berkaitan antara satu sama lain. Dalam arti kata lain, setiap ayat dalam sesuatu perenggan itu mestilah mempunyai hubung kait, membentuk satu makna yang lengkap dan padu. Keutuhan wacana ini boleh dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama ialah keutuhan semantik. Farida Nazir 2014 menjelaskan keutuhan semantik sebagai hubungan yang wujud antara bahagian-bahagian dalam sesuatu wacana. Ia melibatkan hubungan antara bangsa dan ayat dari sudut makna dan ide. Mari kita lihat analisis ini. Katakan ide utama sesebuah esei adalah tentang transformasi pendidikan sekolah rendah melalui KSSR dan PAK 2021. Dalam esei yang mempunyai keutuhan semantik yang baik, ide ini akan berkembang secara berperingkat dan logik. Sebagai contoh, ayat ini. Penggunaan perisian multimedia dalam pendidikan adalah satu alternatif dalam memperbaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk menghasilkan pendidikan yang berkualiti. Ayat ini tidak berdiri dengan sendiri. Dia didahului dengan pengenalan tentang sistem pendidikan, diikuti dengan pengukuhan dasar melalui PPPM dan diakhiri dengan perbincangan tentang penggunaan teknologi. Rantaian ide ini menunjukkan kesinambungan makna yang jelas. Kaitannya dengan kejelasan penulisan pula, di mana yang pertama, ide disusun secara logik dan berurutan. Setiap perenggan saling berkait membentuk aliran makna yang lancar. Penggunaan ayat seperti rentetan itu secara tidak langsung dapat memberi impak yang positif yang menunjukkan hubungan sebab dan akibat yang kukuh. Ini semua membantu pembaca untuk memahami fokus utama penulisan dengan lebih jelas. Aspek yang kedua pula ialah keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal dilihat melalui pengulangan dan variasi perkataan atau istilah kunci yang sama dalam teks. Mari kita analisis contoh ayat ini bagi merealisasikan hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia untuk melahirkan murid yang menguasai standard yang ditetapkan dalam dokumen standard kurikulum dan prestasi iaitu JSKP Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Dalam ayat ini, kita dapat lihat beberapa kata kunci seperti PPM, murid, kurikulum dan standard. Perkataan-perkataan ini akan diulang dan divariasikan sepanjang esei. Contohnya, istilah seperti pendidikan, pengajaran dan pembelajaran, guru dan PPM yang sentiasa muncul. Kaitannya dengan kejelasan penulisan pula di mana penggunaan istilah yang konsisten dan berfokus bagi memudahkan pemahaman. Yang kedua, sinonim dan variasi kosakata digunakan untuk mengelakkan kebosanan. Contohnya, pendidikan berkualiti, PDP dan proses pembelajaran. Yang ketiga, pengulangan kata kunci ini berfungsi seperti benang yang menjahit seluruh teks menjadi satu, sekaligus dapat memperkukuh tema dan memastikan pembaca tidak terkeluar dari topik perbincangan. Yang keempat, secara keseluruhan, keutuhan leksikal ini yang menjadikan wacana kita kohesif dan jelas. Kesimpulannya, untuk menghasilkan penulisan akademik yang berkesan, kita perlu memastikan wacana kita mempunyai keutuhan dari sudut semantik iaitu makna dan idea yang berkait
dan leksikal, iaitu perkataan dan istilah yang konsisten. Dengan menggabungkan kedua-dua elemen ini, barulah penulisan kita akan menjadi kohesif, jelas dan mudah difahami oleh pembaca. Sekian daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, saya akan serahkan kepada saudara Aidil untuk meneruskan perbincangan pada hari ini. Terima kasih kepada rakan sepasukan saya, Adam, yang telah menguraikan dua keutuhan pada awal video sebelum tadi. Kini, tibalah saatnya untuk saya membentangkan tentang keutuhan gramatikal dan fenologi. Keutuhan gramatikal bermaksud penggunaan penanda wacana, kata hubung dan kata ganti nama yang menghubungkan ayat-ayat dalam perenggan serta antara perenggan, atau dikenali sebagai tata bahasa. Dalam petikan ini, jelas menunjukkan penggunaan penanda wacana, kata hubung dan kata ganti nama yang berfungsi menghubungkan ayat-ayat dalam perenggan serta antara perenggan. Penggunaan unsur-unsur ini amat penting dalam pembinaan sesuatu teks kerana ia membantu menghasilkan penulisan yang lebih kohesif dan mudah difahami oleh pembaca. Penanda wacana dan kata hubung bukan saja berperanan sebagai pengikat sutun ayat, malah membantu mewujudkan kesinambungan idea antara satu ayat dengan ayat yang lain. Sebagai contoh, dalam ayat "dengan itu", penggunaan peralatan canggih yang sesuai dengan pendidikan abad ke-21 dan minat murid perlu diberi keutamaan. Penanda wacana "dengan itu" digunakan untuk menghubungkan ayat sebelumnya dengan ayat yang dinyatakan. Fasa ini menunjukkan hubungan sebab dan akibat, keputusan atau tindakan yang perlu diambil hasil daripada pernyataan sebelumnya. Dalam konteks ini, "dengan itu" berfungsi untuk menandakan kesinambungan logik antara ayat. Untuk keperluan penggunaan peralatan canggih sebagai langkah yang relevan terhadap tuntutan pendidikan masa kini. Selain itu, penggunaan kata hubung seperti "dan", "serta" atau "kerana" juga memainkan peranan penting dalam menggabungkan dua atau lebih idea dalam satu ayat supaya penulisan ini lebih lancar. Misalnya dalam contoh ayat tersebut, kata hubung "dan" menghubungkan dua unsur penting iaitu pendidikan abad ke-21 dan minat murid, sekaligus menunjukkan bahawa kedua-dua aspek tersebut sama penting dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang berkesan. Penggunaan kata ganti nama yang tepat turut menyumbang kepada keutuhan struktur ayat dalam teks. Kata ganti nama membantu mengelakkan pengulangan perkataan yang berlebihan dan menjadikan ayat lebih ringkas serta mudah difahami. Sebagai contoh, jika penulis menggunakan kata ganti nama seperti "mereka", "beliau" atau "ini", ia dapat memperkukuhkan kesinambungan idea tanpa perlu menyebut subjek yang sama berulang kali. Secara keseluruhannya, teks ini memperlihatkan keutuhan gramatikal yang mantap kerana penggunaan tata bahasa baku, penanda wacana, kata hubung dan kata ganti nama yang sesuai menjadikan setiap ayat lebih teratur dan logik. Penulisan seperti ini bukan sahaja menunjukkan kemahiran bahasa penulis, tapi juga menggambarkan kejelasan dan ketepatan dalam penyampaian idea. Keutuhan tata bahasa dan kesinambungan wacana yang baik akan memastikan pembaca dapat memahami mesej yang ingin disampaikan dengan lebih berkesan, sekaligus menjadikan teks tersebut berkualiti tinggi dari segi logistik dan isi kandungan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kejelasan. Kejelasan berdasarkan keutuhan gramatikal merujuk kepada struktur dan hubungan antara ayat yang tersusun dengan baik. Dalam penulisan atau pembentangan akademik, penggunaan penanda wacana seperti "oleh itu", rentetan itu, hal ini kerana, seterusnya dan selain itu amat penting kerana ia membantu menunjukkan hubungan logik antara satu ayat dengan ayat yang lain. Struktur ayat yang digunakan juga perlulah dalam bentuk ayat baku, ringkas dan tersusun agar mesej yang disampaikan jelas serta sesuai dengan laras bahasa akademik. Sebagai contoh, ayat seperti "hal ini kerana warga pendidik merupakan individu yang menjadi falsafah pendidikan kebangsaan sebagai garis papan" menunjukkan hubungan yang mantap antara idea dan ayat. Penggunaan tata bahasa yang tepat dan penanda wacana yang sesuai menjadikan teks atau ucapan lebih mudah difahami oleh pendengar dan pembaca. Secara keseluruhan, keutuhan gramatikal bukan sahaja memastikan ayat, tetapi juga perkara ini membantu membina kesinambungan idea dalam wacana supaya penyampaiannya menjadi lebih kemas, jelas dan lebih berkesan. Tak tumbuh, tak melata, tak sungguh rata kata. Saya akan menerangkan tentang keutuhan yang seterusnya, iaitu keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi bermaksud keseimbangan atau keharmonian bunyi yang wujud ketika sesuatu ujaran disampaikan. Dalam konteks pertuturan atau pembacaan, keutuhan fonologi memastikan setiap perkataan diucapkan dengan jelas, sebutan yang betul dan disampaikan dengan irama yang menyenangkan untuk didengar.
Menurut Faridah Nazir dan rakan-rakan, keutuhan fonologi dapat dilihat melalui 3 aspek utama, iaitu hentian suara, nada suara dan intonasi suara. Ketiga-tiga aspek ini saling berkait rapat dan berfungsi untuk menjadikan sesuatu pertuturan lebih bermakna dan mudah difahami oleh pendengar. Sebagai contohnya, dalam ayat transformasi pedagogik itu dilaksanakan kerana menurut di sekolah ini adalah ahli masyarakat digital negatif yang terdedah kepada teknologi sejak lahir. Ayat ini menunjukkan penggunaan struktur bunyi yang jelas dan teratur. Setiap perkataan disusun dengan baik dan membawa irama bahasa yang tersusun. Apabila diucapkan, perkataan berimbuhan seperti pelaksanaan memperlihatkan keseimbangan antara suku kata, contohnya pelaksanaan yang apabila disebut menghasilkan alunan bunyi yang harmoni. Irama sebegini menjadikan ujaran kedengaran lebih lancar, formal dan mudah difahami, utamanya apabila digunakan dalam konteks asmi seperti ucapan atau penulisan akademik. Selain itu, penggunaan imbuhan dan tanda baca seperti noktah turut membantu menghasilkan intonasi yang baik dalam pertuturan. Tanda baca berfungsi sebagai panduan kepada penonton untuk mengetahui di mana perlu berhenti atau menukar nada suara. Misalnya apabila kita berhenti seketika di hujung ayat kerana adanya noktah, pendengar dapat memahami bahawa idea atau mesej dalam ayat tersebut sudah selesai disampaikan. Hal ini penting kerana jika penonton tidak berhenti dengan betul, pendengar mungkin akan keliru dan sukar membezakan antara satu idea dengan satu idea yang lain. Oleh itu, tanda baca secara tidak langsung membantu membentuk keutuhan fonologi dan sesuatu ujaran. Seterusnya, nada suara juga memainkan peranan penting dalam menentukan kesan penyampaian sesuatu ujaran. Nada yang digunakan mesti dapat bersesuaian dengan maksud dan konteks ayat. Sebagai contoh, nada yang terlalu mendatar boleh menyebabkan penyampaian kedengaran hambar dan membosankan dan sekaligus membuatkan pendengar hilang tumpuan. Sebaliknya, jika penutur menggunakan nada yang bervariasi dan sesuai, pendengar akan lebih tertarik untuk mendengar dan lebih mudah memahami mesej yang ingin disampaikan. Nada yang tepat bukan sahaja membantu menyampaikan makna ayat dengan lebih berkesan, tapi juga mencerminkan emosi dan niat penutur dalam menyampaikan maklumat yang ingin dikongsi. Akhir sekali, penghasilan nada dan cara bacaan seseorang juga bergantung pada keadaan sekeliling, tujuan penyampaian dan gaya pembaca. Sebagai contoh, ketika menyampaikan ucapan rasmi, nada suara lebih formal, tenang dan tekapan untuk menunjukkan rasa hormat serta profesional. Namun ketika membaca saja atau melakukan penceritaan, nada suara boleh diubah menjadi lebih beremosi, dramatik dan dinamik bagi menarik perhatian pendengar serta menimbulkan kesan yang lebih mendalam. Pemilihan nada dan gaya penyampaian ini menjadikan pertuturan lebih berkesan dan menarik perhatian pihak yang mendengar. Secara keseluruhannya, keutuhan fonologi bukan sekadar sahaja tentang keindahan bunyi semata-mata. Bahkan perkara ini sebenarnya melibatkan cara seseorang menggabungkan bunyi, nada dan intonasi dengan betul, menjadikan wacana lisan lebih jelas, bermakna dan berkesan kepada pendengar. Keutuhan fonologi membantu memastikan mesej yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan sekaligus mencerminkan kecekapan dan keindahan bahasa dalam komunikasi lisan seharian manusia.
Secara keseluruhannya, keutuhan semantik, leksikal, gramatikal dan fonologi memainkan peranan penting dalam memastikan sesuatu penulisan bersifat jelas, teratur dan mudah difahami. Keutuhan semantik memastikan idea disusun secara logik dan saling berkaitan, manakala keutuhan leksikal mengekalkan kesinambungan melalui penggunaan perkataan dan istilah yang konsisten. Dari segi keutuhan gramatikal, struktur ayat yang tepat serta penggunaan penanda wacana yang sesuai membantu menghubungkan isi dengan lebih kohesif. Sementara itu, keutuhan fonologi pula menyerlahkan kelancaran dan keharmonian bunyi dalam ayat, menjadikan teks lebih sedap dibaca serta berirama secara akademik. Oleh itu, gabungan keempat-empat aspek ini menjadikan wacana penulisan lebih mantap, jelas dan berkesan dalam menyampaikan mesej kepada pembaca. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Bye-bye.